Weh, Tarik, engkau ni pandai-pandai je cakap pendapatan berlakon dan hiburan ni haram. Kau nak jadi Tuhan ke? Ha? Kau pula yang tetapkan gaji orang tu halal atau haram. Kau ni macam bajet-bajet je Jadi tolong dengarkan video ini sampai habis, baru komen. Kalau tak, anda akan nampak idiot diri anda sendiri. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Aku rasa aku orang yang paling layak lah untuk bahas pasal isu ini sebab dulu aku ada kena mengena dalam bidang hiburan ini. Hakikatnya, hiburan hari ini dikontrol oleh Illuminati, penyembah-penyembah iblis. Kalau kita tengok artis barat, sanggup mereka ni jualkan jiwa mereka kepada syaitan. Semata-mata untuk apa? Populariti, kemasyhuran dan juga kemewahan dunia. Begitu juga dekat Malaysia. Cuma cara dia berbeza sebab di Malaysia ni ada artis yang beragama Islam. Maka caranya pun nampak macam Islamik. Hakikatnya tujuannya tetap sama. Sama ada artis itu sedar atau tidak yang mereka telah dikontrol oleh tangan-tangan gaib dalam dunia hiburan dengan tawaran-tawaran yang lumayan back to back. Aku nak ingatkan, apa yang Tarik buat itu adalah kasih sayang sebagai sesama Islam supaya kita tidak menjadi ahli batil. First kali, kewajipan sebagai Muslim adalah buat amal makruf nahi mungkar dan mengajak orang kepada takwa. Takwa itu apa? Takwa itu menahan diri dari hawa nafsu. Inilah agama yang Nabi SAW bawa. Untuk korang mudah fahamlah, Islam ni ajar kita jaga tepikan orang. Sebab ini perintah Allah. Kalau sesiapa yang buat maksiat, kita wajib untuk tegur. Jika kita tak mencegah, maka Allah akan turunkan azab. Ini perintah Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sebab itu pentingnya ilmu agama. Kalau rezeki itu datang daripada maksiat, adakah Allah akan redha? Kalau kerja kita itu buat orang lain lalai, tak jaga pandangan mata, pegang sana sini, adakah itu benar-benar halal? Hari ini ramai yang mempertahankan dunia hiburan, tapi sayang sangat sedikit orang yang mempertahankan hukum-hukum Allah. Dalam Islam, halal bukan ikut rasa, halal ikut syarak. Bila pekerjaan itu menuntut pergaulan bebas, sentuhan bukan mahram, pendedahan aurat dan melalaikan manusia daripada Allah, maka ia adalah satu perbuatan yang haram dan syubhah. Sedangkan Allah suruh kita jaga mata kita. Allah suruh kita jaga aurat. Allah suruh kita jaga pergaulan, asingkan lelaki dan juga wanita. Semua ini adalah asas kepada agama, bukan perkara yang kecil yang boleh kita remeh-remehkan. Dalam lakonan, apa yang berlaku? Pegang lelaki perempuan yang bukan mahram, berpelukan atas nama watak, menjiwai babak cinta yang tidak halal. Suami orang dengan isteri orang, percintaan di set banyak yang berlaku. Ada yang sampai check-in hotel untuk menjiwai watak semata-mata nak dapatkan chemistry. Di situlah bermulanya mata yang melihat. Maka hati akan terkesan. Kemudian nafsu akan buat kerjalah. Apa lagi? Nabi SAW dah ingatkan pada kita semua, zina bermula dari mata. Kalau proses kerja itu sendiri penuh dengan maksiat, bagaimana hasilnya boleh kita anggap suci? Hiburan hari ini bukan sekadar hiburan semata-mata. Ia membuatkan orang lalai sehingga orang meninggalkan solat. Dan ada pula penonton yang menangis melihat lakonan sesuatu wabak, feel katanya. Sedangkan Nabi SAW dah melarang kita buat perkara itu. Dan kemudian terjadinya penzinaan mata. Berapa ramai wanita melihat tubuh badan pelakon lelaki di dalam TV? Dan berapa ramai pula penonton lelaki yang menjamah tubuh pelakon wanita di dalam TV ataupun di panggung wayang? Hari ini, ramai orang sanggup kejar drama, bergegas dari tempat kerja ke rumah masing-masing hanya kerana nak kejar episod-episod. Sehingga solat dilambatkan. Malah ada yang tinggalkan solat. Jangan terkejut
Ada yang berani kodokkan solat semata-mata tak nak miss setiap scene dalam drama. Gila bapak. Mazhab mana yang dipakai ni? Orang boleh hafal skrip panjang-panjang bermuka surat, tapi sayangnya 3 muka surat Al-Quran pun kita tak boleh nak hafal. Adilkah kita dengan Allah? Ikon-ikon hiburan diangkat tinggi menggunung. Bayaran pun beriban-riban. Malah ulama pula dipinggirkan. Bila bayar ustaz mahal, dikatanya tunggang agama. Ini bukan kebetulan. Ini sistem yang menjadikan manusia ini lalai. Cuba kita fikir sejenak. Artis dapat bayaran daripada siapa? Daripada produser. Produser dapat dana daripada siapa? Stesen TV. Hiburan hari ini hidup dari hasil apa? Syarikat-syarikat iklan yang dikontrol oleh Free Musang, Yahud wan Nasara. Seperti syarikat besar BlackRock dan juga Vanguard. Ini semua Yahudi. Semua bergerak atas nafsu manusia. Semua hidup atas perhatian manusia. Dan semakin lalai manusia, semakin subur. Sistem ini menghanyutkan manusia. Islam tidak benci kepada seni. Islam hanya bencikan maksiat. Kalau seni itu patuh syariah, menjaga aurat, menjaga batas, menyampaikan kebaikan, maka itu lain halnya. Tapi kalau seni itu menormalisasikan dosa, menghalalkan yang haram, memadamkan rasa malu pada diri, maka kita wajib muhasabah dan minta ampun pada Allah Azza wa Jalla. Wahai umat Islam, jangan kita pertahankan dosa atas nama rezeki. Rezeki Allah sangat luas, bukan sempit sampai perlu melanggar hukum-hukum hakam. Tinggalkanlah yang syubhah, apatah lagi yang jelasnya haram. Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Kitalah yang sering menzalimi diri kita sendiri. Jadi kalau konten ini buat anda berfikir, korang tolong savekan. Kalau korang sayangkan agama, bantu aku sharekan supaya ramai orang Islam dapat diselamatkan dengan asbab konten ini. Dan kalau korang mahukan konten kesedaran seperti ini lagi, jemput, follow akaun ini untuk bersilaturahim dengan aku. Niat aku hanya nak kita semua selamat dari neraka Allah. InsyaAllah kepada saudara Islamku, tarik, teruskan buat amal makruf nahi mungkar. Sebab hari ini ustaz-ustaz pun takut nak tegur artis-artis dan juga pemimpin-pemimpin. Tapi kalau bab tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat, mereka lantang bersuara. Bab nahi mungkar yang mencegah ini, mereka kecut telur. Nak buat. Sebab apa? Sebab takut orang benci dan caci. Hakikatnya, inilah usaha yang Nabi kita buat sehingga Nabi SAW dibenci. Apa yang paling penting? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.